pernah tak terfikir ibadah kita ni diterima ke tak? Hari ni, jom kita rungkai persoalan ni. Adakah semua amalan baik yang kita buat, macam solat dan puasa, automatik diterima Allah? Hakikatnya, tak semua amalan kita diterima. Malah, ada yang mungkin tertolak tanpa kita sedar. Untuk faham isu ni, kita kena rujuk pada satu panduan utama daripada Rasulullah SAW. Hadis ni lah panduan kita. Sebarang amalan rekaan dalam urusan agama akan ditolak. Maksudnya, apa-apa ibadah yang direka tanpa asas syariat memang akan tertolak. Tapi, apa maksud direka-reka ni? Jom kita tengok satu contoh mudah. Ia merujuk pada amalan ibadah baru yang kita cipta sendiri tanpa sebarang dalil pun. Nak faham lagi senang, cuba bayangkan macam peraturan dekat sekolah. Macam kat sekolah, murid tak boleh ubah peraturan. Begitu jugalah dalam agama, aturannya dah tetap. Jadi, kita kena patuh pada peraturan dari Allah dan Rasul. Sama macam murid patuh peraturan sekolah. Okey, so apa pengajaran penting yang kita boleh ambil dari semua ni? Paling penting, kita mesti ikut sunnah, elakkan bid'ah dan sentiasa rujuk Al-Quran dan hadis. Dan poin terakhir tu sangat mustahak. Ikhlas saja tak cukup kalau cara kita buat ibadah tu salah. Ini membawa kita kepada satu formula yang sangat ringkas untuk pastikan amalan kita diterima. Syarat pertama, mestilah ikhlas. Niat kita kena betul-betul, semata-mata kerana Allah. Dan syarat kedua, cara amalan tu mesti betul, ikut apa yang syariat dah tunjukkan. Bila dua ni bergabung, ikhlas dan cara yang betul, insya-Allah barulah amalan kita diterima. Inilah kunci dia. Formula mudah ni untuk pastikan ibadah kita tak jadi sia-sia. Jadi persoalan untuk kita fikirkan, macam mana kita nak pastikan amalan kita setiap hari penuhi dua syarat ni?